Waalaikumsalam. Khabar Mi? Jom duduk, dek. Alright. Macam mana tu ya? Hari ni awak kena move. Awak jangan malas. Yes. Awak kalau tak boleh bawa book tu, buka, awak carry, junjung. Saya cuba. Saya cuba. Fenomena pertukaran identiti jantina dalam kalangan selebriti di Malaysia merupakan satu isu yang sering mencetuskan polemik berpanjangan dan perhatian luar biasa daripada masyarakat. Sebagai figura awam yang sentiasa berada di bawah mikroskopik pemandangan komuniti, keputusan untuk melakukan transisi jantina bukan sahaja memberi kesan kepada imej dan kejayaan seni mereka, malah seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya serta kerangka undang-undang sedia ada. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 selebriti Malaysia yang telah pun menukar jantina. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Adam Warren. So in life, being a trans, one must actually embrace the fact that there will be people who support you, there will be people who doesn't support you. If you're not strong enough to face all of that, then I suggest that you do not become a trans. Right. A trans is a personal journey anyway. Correct. Yeah. Well, one of Adam Warren ialah seorang pelakon, pengacara televisyen dan personaliti media sosial. Kisah Adam Warren bermula dengan trauma sejak zaman kanak-kanak apabila beliau mendedahkan pernah menjadi mangsa gangguan seksual yang berpanjangan. Satu titik hitam yang menurutnya memberi kesan mendalam terhadap perkembangan emosi dan identiti dirinya. Meskipun dibesarkan dalam persekitaran yang berbeza, malah pernah berkhidmat sebagai pembantu padri, beliau akhirnya mendapat hidayah dan memeluk Islam pada tahun 2014. Kehadirannya dalam program realiti keagamaan pencetus Ummah musim pertama sebagai mu'alaf yang berkongsi kisah penghijrahan telah menarik perhatian ramai dan memberi inspirasi kepada masyarakat. Namun, fasa kehidupan beliau seterusnya dipenuhi kontroversi apabila beliau mendedahkan secara terbuka bahawa dirinya adalah seorang hunsa dan memohon bimbingan daripada pihak berkuasa agama kerana kekeliruan identiti jantina yang dialami sejak usia 5 tahun. Beliau meluahkan rasa terkilan kerana mendakwa kurang mendapat sokongan daripada rakan-rakan seagama selepas pendedahan tersebut selain berdepan kegagalan dalam perniagaan. Baru-baru ini beliau muncul semula dengan identiti wanita menggunakan nama Warren Wardina Fernandez, secara terbuka mengaku sebagai transgender dan menyatakan bahawa perubahan imej tersebut adalah keputusan nekatnya selepas sekian lama berselindung demi memenuhi kehendak orang sekeliling. 5. Yasmin Ahmad. And I write from memory, and my life is such that I was married to an Indian before, now I'm married to a Chinese, and before that I had Malay boyfriend, Indian boyfriend, Portuguese boyfriend. So because I write... Kisah Yasmin Ahmad sering dikaitkan dengan naratif mengenai identiti jantinanya, walaupun secara rasminya beliau dikenali sebagai seorang wanita sepanjang kejayaan seninya di Malaysia. Beliau merupakan graduan dalam bidang psikologi dari Newcastle University, England dan memulakan kejayaan dalam bidang pengiklanan di Leo Burnett. Dakwaan bahawa beliau dahulunya merupakan seorang penyanyi lelaki bernama Zulkifli Ahmad yang pernah memenangi tempat dalam bakat TV atau bintang RTM di era 70-an sering tular disokong oleh rakaman video lama yang menunjukkan persamaan wajah yang ketara. Beliau juga dikatakan pernah aktif sebagai pemain bola sepak sebelum berhijrah ke luar negara, di mana desas-desus menyatakan beliau menjalani pembedahan pertukaran jantina di London atau Singapura. Sekembalinya ke tanah air, beliau membina legasi besar sebagai pengarah filem dan pengarah kreatif iklan Petronas yang menyentuh hati rakyat Malaysia melalui karya seperti Sepet, Gubra dan Talent Time. Mengenai status perkahwinannya, Yasmin berkahwin dengan Abdullah Tan Yu Leong pada tahun 2003. Selepas pemergiannya pada tahun 2009, perdebatan mengenai status jantina beliau kembali hangat. Ada pihak yang mendakwa beliau dilahirkan sebagai hunsa dan memilih untuk menjadi wanita berdasarkan kecenderungan biologinya. Walau bagaimanapun, beliau dikebumikan sebagai seorang wanita mengikut pengenalan diri rasminya dan keluarganya sentiasa menyifatkan beliau sebagai seorang anak perempuan, kakak dan isteri yang sangat disayangi. 4. Jessie. Be strong. If a person who is strong is those who have already faced failure and stand up again. So I want to encourage people to stand up again. Don't fall down and stand up. Be positive.
Kisah Jessie atau lebih dikenali sebagai Jessie Chung merupakan perjalanan transformasi yang penuh dengan keberanian dan ketabahan dalam mencari jati diri yang sebenar. Dilahirkan sebagai lelaki di Kuching, Sarawak, beliau telah melalui pembedahan penukaran jantina lebih 2 dekad yang lalu sebelum memulakan kehidupan baru sebagai wanita. Nama beliau mula melonjak di persada media pada tahun 2005 menerusi perkahwinannya dengan Joshua Beth yang mencetuskan kontroversi memandangkan status undang-undang di Malaysia yang tidak mengiktiraf pertukaran jantina pada dokumen rasmi. Meskipun menghadapi pelbagai cabaran dan kritikan, Jessie terus mengukuhkan namanya bukan sahaja sebagai ikon transgender, malah sebagai seorang pengamal perubatan, usahawan dan artis yang berjaya. Kini beliau menetap di Australia dan terus aktif mengembangkan karier seninya ke peringkat antarabangsa di bawah pengurusan Future Global Entertainment Australia. Kehidupannya di Australia memberi beliau ruang untuk lebih bebas mengekspresikan diri, termasuk penjenamaan semula sebagai nama Jessie. Pencapaian beliau amat memberangsangkan di mana beliau pernah dinamakan sebagai salah seorang artis baharu yang perlu diperhatikan oleh majalah Rolling Stone UK. Walaupun menetap di luar negara, Jessie tetap menganggap Malaysia sebagai tanah airnya dan sering pulang untuk mengadakan konsert serta berkolaborasi dengan artis tempatan seperti Datuk Esim Mizal dan Fauziah Latif. 3. Saiful Malaysian Idol. Apa khabaran? Assalamualaikum semua. Tak dengar macam tak semangat. Assalamualaikum semua. Okey, kita mulakan lagu pertama pada petang ini. Lagu yang pernah diperkenalkan oleh Hafiz dan Adira, Cerimalah Ombak Rindu. Saiful Bakri atau lebih dikenali sebagai Saiful daripada musim pertama Malaysian Idol telah menarik perhatian ramai apabila beliau kini tampil secara terbuka dengan identiti kewanitaan. Beliau mengakui bahawa naluri kewanitaan tersebut telah wujud dalam dirinya sejak sebelum menyertai program reality itu lagi, namun memilih untuk tidak mendedahkannya pada waktu tersebut. Keputusan untuk bertukar imej sepenuhnya ini diambil kerana beliau enggan lagi hidup secara hipokrit dan ingin menjadi diri sendiri, walaupun sedar bahawa pilihan tersebut mencetuskan kontroversi serta bertentangan dengan norma masyarakat dan agama. Kini Saiful yang kadang-kadang menggunakan nama Saifulina dilaporkan bekerja sebagai seorang jurusolek dan masih menetap di Malaysia, berbeza dengan sesetengah personaliti lain yang memilih untuk berhijrah ke luar negara. Beliau meluahkan rasa rindu untuk kembali aktif dalam dunia nyanyian, namun mengakui bahawa penampilan terbaharunya menyukarkan peluang untuk diterima semula oleh industri arus perdana. Meskipun sering menerima kecaman daripada netizen selepas video nyanyiannya tular, Saiful menyatakan bahawa beliau reda dengan segala kritikan asalkan beliau dapat menjalani kehidupan dengan tenang tanpa menipu diri sendiri. 2. Amy AF3. Ini dah kat situ. Amy, silakan. Kuda tinggal di rumah. Kuda tinggal di rumah. Okey. Mikrofon tu okey, cuba. Hello. Okay. Hello. Sayunya okey, awaknya okey. 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 Ini cuba. Saya pernah dengar. Terbaik. Saya buat terbaik, buat termampu. Emilia binti Muhammad Azlan atau lebih dikenali sebagai Amy AF3 merupakan salah seorang peserta Akademi Fantasia musim ketiga yang pernah mencuri tumpuan menerusi kualiti vokalnya yang unik. Walau bagaimanapun, beberapa tahun selepas berakhirnya program tersebut, beliau kembali menjadi bualan hangat netizen apabila tampil dengan perubahan imej yang sangat drastik daripada seorang wanita kepada penampilan maskulin yang menyerupai lelaki. Transformasi ini mula tular sekitar tahun 2014 apabila foto-foto beliau berpakaian lengkap baju Melayu dan bersongkok semasa sambutan Hari Raya tersebar di media sosial yang mengingati imej feminin beliau sewaktu di Akademi Fantasia. Penghijrahan identiti Amy ini sering dikaitkan dengan kecenderungan peribadinya yang lebih selesa dengan imej tersebut. Malah beliau kini kerap dilihat menerusi video-video di platform seperti TikTok yang memaparkan kehidupan harian dan gaya hidupnya sebagai seorang lelaki. Meskipun tindakannya mengundang pelbagai reaksi, kecaman serta doa daripada masyarakat agar beliau kembali ke fitrah asal, Amy dilihat tetap tenang dan tidak lagi aktif dalam industri hiburan arus perdana sebagai penyanyi. Beliau memilih untuk menjalani kehidupan mengikut identiti pilihannya tanpa menghiraukan kritikan yang dilemparkan oleh pihak luar. 1. Nur Sajat. Memang daripada kecil saya memang suka pakai baju kakak-kakak saya dalam diam-diam kan. Mak bapak saya tak tahu, setiap belakang saya baju kakak saya apa semua, baju adik-adik saya. Lepas tu kadang macam mak saya dah tidur ke apa, saya pakai kasut dia, kasut tinggi dia. Dan
Nur Sajjad atau nama asalnya Muhammad Sajjad bin Kamaruzaman dilahirkan pada 23 Februari 1985 di Hospital Lumut Perak dalam sebuah keluarga sederhana. Sejak kecil beliau mendakwa dibesarkan dengan kekeliruan identiti dan sering menyatakan dirinya dilahirkan sebagai Hunsa yang memiliki 2 jantina. Walaupun rekod rasmi pendaftaran negara menyatakan beliau adalah berjantina lelaki. Minatnya dalam dunia kecantikan dan perniagaan bermula sejak kecil lagi apabila beliau sering membantu ibu bapanya menjual pelbagai barangan. Sajjad mula mendapat perhatian antarabangsa apabila mewakili Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik Transgender Miss International Queen di Thailand sebelum membina empayar perniagaan kosmetik Let's Cantik dan kedai emas yang berjaya di Malaysia. Kontroversi mengenai jantinanya memuncak pada tahun 2020 apabila beliau memuat naik foto menunaikan umrah dengan bertelekung yang dianggap mencabuli kesucian agama oleh pihak berkuasa Malaysia. Tekanan undang-undang dan dakwaan dikasari oleh Pegawai Jabatan Agama Islam Selangor JAIS semasa siasatan menyebabkannya nekat melarikan diri ke Thailand pada awal tahun 2021. Setelah ditahan di Bangkok kerana isu pasport, beliau akhirnya mendapat suaka politik dan berpindah ke Australia. Di sana Sajjad secara rasmi telah menukar status jantinanya kepada wanita mengikut undang-undang Australia dan kini menetap di Sydney sebagai pempengaruh serta usahawan sambil menegaskan dia tidak akan kembali ke tanah air demi keselamatannya. Apakah pendapat anda tentang kisah 6 selebriti yang menukar jantina? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Adakah anda setuju dengan carta Kak Ponti TV dalam video kali ini? Jangan lupa untuk menonton video lain daripada Kak Ponti TV seperti berikut.